terima kasih diucapkan kepada Mu'alif Syariman dan juga penceramah kita pada hari ini. Hadirin sekalian, kini tibalah kita ke slot utama program kita, iaitu ceramah Ihya Ramadan. Okey, tolong senyap. Sebelum kita meneruskan ceramah ini, ingin saya memperkenalkan sedikit latar belakang murabbi jemputan kita. Nama diberi Muhammad Arif Arifin bin Abdul Halil, merupakan lulusan Diploma Dakwah Islamiyah dan kini berkhidmat sebagai Imam Satu di Masjid Darul Iman Kudan Pasar 2. Beliau juga merupakan penceramah bertauliah seluruh Sarawak di bawah Majlis Islam Sarawak MIS 004616 serta jurus sembelih halal bertauliah. Selain itu, beliau berpengalaman menguruskan Fardhu Kifayah di Masjid Darul Iman Kudan dan Masjid Abu Bakar As-Siddiq Senadin. Beliau juga menjadi tenaga pengajar sambilan di Pusat Tahfiz Dar Asy-Syafi Miri serta aktif menyampaikan kuliah mingguan di masjid-masjid sekitar Miri. Oleh itu, tanpa membuang masa, marilah kita bersama-sama memberi tumpuan dan mengambil manfaat dari perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh murabbi jemputan kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT sekali lagi kerana pada pagi ini kita bersama dengan guru-guru dan juga anak murid Sekolah Rendah Islam Alami Miri. Jadi sebagaimana diperkenalkan oleh Pengerusi Majlis, pagi ini kita akan mulakan dengan forum Ihya Ramadan. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, sebagaimana kita maklum, sebagaimana kita maklum, puasa adalah wajib di atas setiap Muslim. Puasa bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap Muslim. Jadi alhamdulillah kita akan menjelang Ramadan ini tak lama lagi. Jadi subhanallah, sebelum kita teruskan bersama dengan Ustaz Muhammad Arif Arifin, Muhammad Jasna tanya, ini soalan pertama. Dengar-dengar, Aizoni. Alright, so soalan pertama, siapa dapat jawab? Dengar, sepanjang forum kita ni ada soalan-soalan. Muallim-muallimah kita akan catat siapa yang dapat jawab. Kira siapa nak jawab soalan pertama? Ya, terus nak jawab. Ya, steady ya. Tunggu habis soalan baru boleh angkat tangan. Ni syarat dia. Siapa angkat awal, kita ni balik. Okey. Apa perkataan puasa dalam bahasa Arab? 1, 2, 3. Puasa dalam bahasa Arab. 1, 2, 3. Tak ada nak jawab. Puasa. Macam mana kamu pasang niat? Nawa itu apa kamu sebut? Apa tu? Okay, Aina. Saum. Okay, saum mawajin. Okay, Aina memang pertama kan. Laju kan. Saum. Siyam. Saum, siyam. Itu perkataan bahasa Arab. Tulis. Tulis. Jangan tak tulis. Imam Syafi'i walaupun tak ada pensel dia tulis kan. Okay. Tulis. Puasa dalam bahasa Arab. Puasa tu bahasa Melayu. Puas makan. Puasa kan. Jadi subhanallah. Ni tulis. Dah tulis. Alright. Jadi subhanallah. Siapa tahu dalil kepada puasa? Dah belajar kan? Siapa yang belajar fiqh? Siapa ingat? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaih. Tak ingat lagi? Ya ayyuhalladzina amanu. Tak apa, ni bukan soalan kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi alhamdulillah kita puasa sebab ini perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Kita orang-orang beriman tak? InsyaAllah, harap-harap kita ni orang-orang yang beriman kan?
telah diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana kaum sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Lebih kuranglah maksud terjemahan ayat tadi ya. Alhamdulillah. Jadi Al-Fadhil Ustaz, Al-Fadhil Ustaz, kita nak tanyalah kan kepada anak-anak kita ni, anak-anak kita ni, kenapa kita kena puasa. Jadi saya sedia soalan-soalan. Semoga dapat membantu kita lah melancarkan forum kita ni tadi ya. Dan right. Okay, kebanyakan kita bila puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi Al-Fadhil Ustaz, apa sebenarnya hadiah paling besar yang Allah nak bagi kita dengan puasa? Boleh jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Belum puasa lagi dah semangat. Ustaz mau jawab salam yang betul-betul semangat. Boleh sih? Boleh tak? Jawab salam dengan penuh semangat. Bukan kuat tapi dengan semangat. Boleh tak? Boleh. Okey, lagi sekali Ustaz bagi salam, jawab boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita ucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi dengan kita. Kemudian selawat serta salam berpanjangan buat junjungan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dekat syurga nanti kita dapat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Jadi terima kasih kepada guru besar, muallim-muallimah yang sudi bersama-sama pada kita pagi ini untuk sama-sama sesi berkongsi ilmu insya-Allah. Jadi seperti semua kita maklum bahawa kalau puasa itu tak boleh makan dan tak boleh puasa, tak boleh makan dan tak boleh tidur. Kenapa Allah suruh kita puasa? Kenapa Allah suruh kita puasa? Siapa kat sini puasa penuh tahun lepas? Ayo! Angkat tangan. Alhamdulillah. Okey, turun tangan. Okey, kenapa Allah suruh kita puasa? Sebab Allah nak bagi apa? Bagi pahala. Dan Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Siapa dekat sini yang dia rasa dia tak ada dosa? Ustaz, saya tak ada dosa dah Ustaz, saya tak ada salah. Saya berpuasa ke semua saya pandai. Semua kita ada dosa dan ada salah. Jadi Allah suruh kita puasa untuk Allah ampunkan dosa kita. Allah kata, Nabi sebut dalam hadis, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesungguhan, puasa dia tak tipu-tipu, dia tak minum air sorok-sorok, dia tak makan belakang peti ais, dia tak wuduk, dia kumur telan air, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampunkan dosa dia yang dulu dan yang akan datang. Syarat dia kena puasa betul. Ada tak yang puasa tak betul? Siapa puasa yang yuk? Tahu puasa yang yuk macam mana? Depan mak dia cakap puasa, depan muallim-muallimah dia cakap puasa.
Tapi dalam kelas dia sorok-sorok makan mami. Dia makan, dia minum air. Jadi puasa kena betul-betul, barulah Allah ampunkan dosa kita. Kemudian Allah sebut, Nabi sebut dalam Allah sebut dalam satu hadis qudsi, Allah kata semua amalan anak Adam itu untuk dia. Maksudnya kalau kita solat untuk kita buat baik, kita sedekah untuk kita tolong guru-guru, muallim-muallimah untuk kita pahalanya. Tapi kalau bab puasa, Allah kata puasa tu untuk aku, dan akulah yang akan bagi pahala kepada dia. Wa ana ajzi bihi, kata Allah. Jadi kalau puasa betul-betul, Allah akan bagi pahala. Jadi mulai tahun ini semua kita kena azam. Siapa tahun ni azam dia nak puasa penuh, angkat tangan. Puasa penuh. Siapa yang nak puasa daripada subuh sampai maghrib, angkat tangan. Ini janji ni, muallim-muallimah ni, tengok ni muka ni. Ini yang janji nak puasa penuh ni. Okey, turun tangan. Okey, mulai tahun ni kena puasa penuh. Ustaz, saya baru nak belajar puasa. Jadi bila kita nak ni? Bila kita nak okey. Jadi puasa mesti puasa mesti betul okey, boleh? Alhamdulillah. Tahu kenapa kita kena puasa? Sebab untuk diri kita sendiri. Ni nak dapat pahala, Allah nak bagi langsung kepada kita. Okey. Jadi siapa dapat ulang balik? Kenapa kita boleh kena puasa? 1, 2, 3. Awal Aish. Nak dapat pahala langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menghapuskan dosa. Bagus Aish. Okey, dah catat dah nama Aish ya. Okey, alhamdulillah. Bagus Aish. Soalan seterusnya kepada Ustaz, insya-Allah. Jadi subhanallah, adik-adik kita ni kan, ada yang tak angkat tangan tadi. Mari nampak, tak nak janji kan, tak nak janji puasa sebulan penuh kan, tak nak janji puasa sebulan penuh. Kalau tak dapat nak puasa full, puasa janji apa ni, separuh hari dulu, separuh hari penuh macam bulan kan, cuba separuh hari dulu kan. Okay, janji boleh. Siapa yang tak angkat tangan tadi? Siapa yang angkat tangan tadi boleh tak janji dengan muallim kita puasa setengah hari penuh? Dapat Nofal? Setengah hari je. Okey, kalau sampai pukul 10 boleh tak? 10 pagi je. Puasa. Jangan makan, jangan minum. Sampai maghrib. Itu penuh Kalau maghrib penuh. Kalau maghrib penuh. Ni kita yang tak angkat tangan tadi. Kan, kalau boleh janji dengan kita puasa setengah hari, boleh? Boleh ya? Nafal? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jadi Mari bagi tahu awal tau. Bulan Ramadan nanti, balik cuti nanti, kita dah tak makan nanti dah. Kita tak minum lagi. Kalau nak makan minum, tak boleh makan dalam kelas. Kena cari tempat lain. Pergi musola ke ni kan. Tak boleh makan dekat depan kawan-kawan kita. Okay? Jadi muallim nak tanyalah dengan ustaz kita kan. Jadi adik-adik kita ni ada yang baru nak belajar berpuasa. Kan? Jadi macam mana ustaz kita nak belajar untuk pujuk hati ni supaya tak teringat dengan air sirap, dengan ayam goreng, dengan KFC ke apa ke, mak bekal dan sebagainya. Macam mana ustaz? Silakan. Okay, baik. Alhamdulillah. Soalan ni. Okey. Semua boleh tengok ustaz? Boleh. Boleh duduk elok-elok. Okey, straight badan. Duduk tegak semua. Mata semua tengok ustaz. Okey. Good boy, good girl. Okey, baik. Pernah tak kalau kita puasa, tengah kita puasa tu kan, tiba-tiba kita teringat air cola. Oh, cola tak boleh, boycott. Kita ingat air sirap, ingat ABC. Siapa pernah? Dia puasa, tengah-tengah puasa dia tiba-tiba teringat ayam goreng.
Tengah-tengah puasa tiba-tiba dia teringat dalam peti ais ada aiskrim. Okey. Macam mana kita nak puasa kalau kita asyik teringat? Apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat supaya puasa kita daripada subuh kita boleh tahan sampai maghrib? Apa yang kita nak buat? Sahur. Okey, betul. Benda pertama yang kita kena buat bila nak puasa, wajib bangun sahur. Kena bangun sahur. Tak boleh tak bangun sahur. Faham tak? Pukul berapa bangun sahur? Pukul 5. Pukul 4 pagi. Kena bangun sahur. Kalau tak bangun sahur, kita tak larat puasa. Kalau tak bangun sahur, kita tak akan habis puasa. Sebab apa? Sebab apa? Ayah apa? Ya kakak. Apa? Apa? Kalau kita makan, pahala kita sih cukup. Okey. Betul. Kalau kita tak bangun sahur, pahala kita tak sempurna. Puasa kita pun tak sempurna. Dan tujuan sahur tu supaya kita makan pagi, kita boleh tahan sampai waktu maghrib. Okey? Sampai waktu maghrib. Kena bangun. Sebab waktu sahur tu Nabi sebut ada barakah. Ada keberkatan. Bangun kalau nak minum air kosong je pun boleh. Bangun nak makan sikit je pun boleh. Tapi kena bangun. Faham tak? Ustaz tak dengar. Faham tak? Okey. Nanti Ustaz suruh ulang balik. Yang kedua, kita jangan fikir makanan. Kita jangan fikir minum. Kita jangan fikir ayam goreng. Jangan fikir ABC. Apa yang kita nak buat sepanjang puasa? Kita kena buat benda lain. Benda yang tak fokus pada makanan. Siapa sini minat mewarna? Coloring. Siapa minat coloring? Okey, waktu puasa kalau ingat makanan, cepat-cepat ambil buku pergi mewarna. Siapa sini suka melukis? Drawing. Okey, kalau waktu puasa tiba-tiba tengah puasa, dengar azan Zuhur, ingat azan Maghrib. Jadi terus pergi ambil kertas, terus pergi drawing. Buatlah apa sahaja benda yang awak suka, yang boleh elak daripada makan dan mi. Ustaz tak dengar. Makan dan mi. Okey, kemudian kalau kita penat, kita kena rest. Kalau penat kita buat apa? Tidur. Betul. Puasa kalau rasa penat, kita kena tidur ataupun rehat. Jangannya kalau penat, Ustaz, penatlah Ustaz, nak minum air lah. Tak boleh. Okey. Kemudian antara cara untuk kita tahan waktu berpuasa siang hari adalah jangan makan banyak waktu berbuka. Kan kita puasa kan? Kita puasa bila kita pergi mana? Biasanya kalau puasa petang-petang kita pergi mana? Pergi bar. Ustaz tak dengar pergi mana? Kalau pergi bazar beli apa? Beli macam-macam. Air 5 jenis. Ayam 3 jenis. Ayam goreng, ayam panggang, ayam Korea. Oh, semua nak makan. Ayam putih. Jadi bila kita makan banyak, besoknya nak puasa kita akan cepatlah lapar. Okey? Itu antara tips yang boleh kita buat sepanjang puasa insya-Allah. Terbaik Ustaz. Okey, kita nak tanya soalan lagi. Cuba namakan tiga cadangan. Macam mana kita nak lupa lapar dan dahaga tu tadi kan?
Atau macam mana kita nak kurangkan? Satu, okey tu. Tidur, rehat tadi kan, rehat. Tapi cuma Wali nak tambah sikit kan. Jangan bagi diri penat. Dah tahu puasa, pergi lari 500 meter kan. Lari keluar, lari kejar-kejar. Memanglah penat kan. Jadi jangan penatkan diri. Rehat yang pertama. Kedua, siapa ingat yang pertama tadi? Buat kerja-kerja, hilangkan. Jangan fikir pasal ni. Dah pada harga, buat benda lain. Bagus, Fatih. Dah catat nama? Okay, tolong catat nama ya. Okay, Bismillah. Siapa jawabnya dah hajak tau? Main Lego. Belum. Cukup bagi peluang orang lain. Main Lego. Okay, betul lah. Sama macam Fatih ya. Main Lego, mewarna. Nak tahu zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat, zaman dulu-dulu, waktu puasa tu lah sahabat-sahabat Rasulullah berperang. Ada masa nak fikir pasal makan minum tengah perang? Tak ada masa kan? Ada masa nak fikir. Yang terakhir, siapa? 1, 2, 3. Khadijah. Sahur. Kan tunggu sahur lah. Sahur kan? Kan main buat kan? Sahur kan? Jadi kalau nak tahan lapar dahaga sepanjang hari, kata ustaz tadi wajib sahur. Tapi kalau ikutkan sunat lah. Kalau tak, jangan pula tak sahur. Oh, mak, ayah, saya tak sahur. Tak payah paksa kan? Tak ada macam tu tak ada macam tu. Wajib sahur kalau kita tak nak lapar dahaga, ambil keberkatan walaupun hasil teguk air, walaupun ada sebiji kurma. Tu sunnah Nabi kan, ada keberkatan kat situ. Okey, jadi alhamdulillah masa tak mengizinkan. Okey, cukup 3 tadi 3 soalan. Alright, kita teruskan lagi. Jadi Ustaz, kalau kat sekolah, kita semua dengar eyes on me. Kalau dekat sekolah, cikgu-cikgu bila kita buat benda baik, dia bagi markah merit, dia bagi bintang, dia bagi gula batu, dia bagi macam-macam lah kan, macam-macam dia bagi. Jadi dalam bulan Ramadan ni ada satu malam, siapa tahu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 1000 bintang kan, subhanallah kan, 1000 bulan. Jadi boleh Ustaz kongsikan tips macam mana kita tangkap 1000 bulan atau 1000 bintang ni tadi, subhanallah. Okey, baik. Dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa, ada satu malam yang Allah janjikan siapa yang buat kebaikan, yang buat ibadah pada malam tu, seolah-olah dia buat ibadah tu 1000 bulan. Ustaz nak tanya dekat sini, siapa yang umur dia sampai 1000 tahun? Tak sini dekat dalam ni, siapa yang 1000 tahun? Ada tak yang sampai 1000 tahun? Tak ada. Tapi Allah kata ada satu malam yang kalau awak buat kebaikan malam tu, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dia buat kebaikan pada malam tu, kalau dia sembahyang tahajud, seolah-olah dia sembahyang tahajud 1000 bulan. Berapa? 83 tahun. Bersamaan dengan 83 tahun. Kita nak sampai umur 83 tahun pun susah. Kalau sampai pun 83 tahun, macam-macam dah tak boleh buat. Betul tak? Betul tak? Okey, siapa tahu malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Okey, malam Lailatul Qadar. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il. Ustaz, macam mana kita nak dapatkan malam Lailatul Qadar? Sebab Allah sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Macam mana kita nak dapat? Pertama sekali, kita sepanjang bulan Ramadan mesti solat maghrib, solat isyak, solat subuh mesti berjemaah. Kalau tak berjemaah, jangan tinggal terus. Puasa dah penat, dah berbuka, lepas makan dia tak sembahyang maghrib. Lepas dia kenyang, dia tidur. Dia tidur, dia tak sembahyang isyak. Jadi orang yang tinggal solat, dia tak akan dapat Lailatul Qadar. Kena jaga solat, yang pertama. Yang kedua, tiap hari dalam bulan Ramadan kena banyak berdoa, sampailah Allah rezekikan kita untuk jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Hari-hari kita doa benda yang sama. Rabbirfil Rabbirfilli bolehlah, asal ada doa. Okey? Faham? Boleh ikut ustaz? Boleh tak ikut ustaz? Boleh. Kita baca doa malam Lailatul Qadar boleh? Boleh. Boleh tak? Okey, Allahumma. Ikut ustaz. Ustaz baca, awak ikut boleh? Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Apa maksud doa? Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang suka mengampuni hamba-Mu. Ampunilah kami. Amin. Okey. Kemudian apa yang kita nak buat? Kena baca Quran dan zikir. Setiap hari dalam bulan puasa, sehari mesti kita kena mengaji. Tak reti baca Quran, baca Iqra. Tak reti baca Iqra, baca Al-Quran. Faham? Faham tak? Siapa sini pandai mengaji Quran, angkat tangan. Siapa sini dah baca Iqra, angkat tangan. Okey, waktu bulan puasa kena tambah lagi rajin supaya kita boleh jumpa malam Lailatul Qadar. Okey. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Ada dua tips tadi. Macam mana kita nak dapat 1000 bulan, kan? 1000 bulan dalam bulan Ramadan ni, kan? Setiap tahun datang 83, tambah 83, tambah 83. Tiap-tiap tahun kita boleh dapat. Allah bagi peluang yang sama sepanjang bulan Ramadan pada malam tu. Sebab itulah kita kena biasakan diri baca Quran, biasakan diri bersedekah, biasakan diri buat amal kebaikan, kan? Jadi dalam bulan Ramadan, pertama sekali apa tips pertama nak kejar ni? Kena ada apa? Okey, 1, 2, 3. Syasha. Jaga solat tak ada dalam kita masuklah, kan? Termasuk solat apa? Malam. Syasha. Nak bagi dengan Syasha. Solat apa kita solat dalam Ramadan ni ada? Solat sunat apa? Orang buat lepas isyak. Yang baca doa tadi. Tak ingat solat tak? Tarawih, alhamdulillah. Okey. Dalam kita ada solat tarawih. Okey, kita buat itu salah satu zikir kita kepada Allah, kan? Salah satu cara kita. Sembahyang tadi ada angkat tangan. Kedua. Satu lagi apa? Baca apa? Yang kita baca ramai-ramai bulan tadi dengan terjemahan. Apa tadi? Baca apa? Baca
Okey, berdoa baca doa malam Lailatul Qadar, kan? Okey. Nanti bila pergi tarawih, yang laki-laki ni terutama-nya, kan? Dengar, nanti imam baca-baca Allahumma afuwun, kan? Ada, dia ada baca doa tu. Jadi belajar untuk hafal, belajar untuk ingat, kan? Allah suka nak bagi pengampunan dalam bulan Ramadan, kan? Allah celakakan kalau kita dalam bulan Ramadan datang sampai kepada kita tapi kita tak dapat pengampunan Allah SWT. Betapa ruginya kita. Allah nak bagi malam 1000 ini kita tak kerja. Okey. Jadi masih semayang, masih Syasha atas jawapan. Okey. Jadi kita masa tak mengizinkan lagi. Maaf Ustaz teruskan lagi soalan kita. Okey. Alright. So soalan seterusnya, apakah ini kita nak rebut pahala bulan, apakah amalan simple yang murid-murid boleh buat di rumah atau di sekolah yang pahalanya berlipat-lipat ganda? Contohnya macam tolong ibu atau kawan. Kita Ustaz. Okey, baik. Apa yang kita nak buat sepanjang bulan puasa? Makan tak boleh, minum tak boleh. Kita nak buat apa supaya pahala kita banyak bulan puasa? Tolong ibu, betul. Kalau dekat sekolah kita nak buat apa? Kakak, tolong cikgu lagi. Tolong rakan lagi. Tolong rakan apa? Tolong dia makan. Okey, kalau dekat sekolah kita boleh tolong muallim muallimah kita. Tengok muallim muallimah kita angkat barang, kita muallim boleh tak saya tolong? Muallimah boleh tak saya tolong? Tengok kawan angkat beg berat, boleh tak saya tolong? Lepas tu kalau muallim muallimah bagi kerja, bagi homework, kena buatkan. Faham tak? Itu semua faham. Tengok sampah ada dalam kelas, kita kutip, kita buang, itu semua dapat faham. Okey, kemudian kalau dekat rumah kita nak buat apa? Nak masak tak reti. Tolong ibu tolong buat apa? Tolong masak. Tolong potong bawang. Rajin betul. Tolong jaga adik, tolong kemas rumah, dengar cakap ibu. Itu semua benda yang paling simple kita boleh buat. Okey, faham tak setakat ni? Faham tak? Ustaz tak dengar, faham tak? Ustaz tak dengar, faham tak? Okey, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Ingat, nak dapat pahala dalam bulan Ramadan, apa-apa amalan baik, apa-apa yang kita anggap baik. Contohnya, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayah, Assalamualaikum ibu, Assalamualaikum adik, Assalamualaikum abang, kakak. Bagi salam, dapat pahala. Simple tak? Simple. Bulan Ramadan ni kalau kat sekolah, muallim nak dengar semua. Assalamualaikum muallim, Assalamualaikum Firas, Assalamualaikum. Kita yang berebut bagi salam. Sebab dalam bulan Ramadan, semua amalan simple tu yang kita dapat satu pahala je kat bulan biasa. Tapi dalam bulan Ramadan berganda-ganda. Kita sembahyang duha jadi sunat. Seolah-olah sembahyang fardu. Satu sembahyang fardu. Sembahyang sunat tu tadi taraf dia macam solat fardu. Betapa dalam bulan Ramadan setiap benda simple Allah nak bagi pahala. Tapi syarat dia apa? Apa tahu? Syarat dia apa? Bismillah. Dengan nama Allah. Buat tu kerana Allah, bukan kerana benda lain. Nak tolong mak kerana Allah, nak tolong ayah kerana Allah, nak tolong cikgu-cikgu kerana Allah. Bukan sebab makan merit kan? Nak dapat makan merit, bagi salam, tolong dan sebagainya kan. Tapi kerana Allah, barulah kita dapat pahala. Jadi semua yang simple yang baik kan. Tolong adik, tolong apa semua. Tolong jangan sepah pun dah ni. Tak buat apa-apa, jangan sepah je kan. Jangan sepah-sepah Lego, jangan sepah-sepah mainan. Baju kita sendiri, siapa kat sini, baju kat sini, mandi masih tikam kat luar ni kan, letak dalam bangkut. Sampah
kita tak buang untuk sampah, kita buang rata-rata. Kita jaga diri sendiri pun dah tolong mak ayah kat rumah. Boleh? Alright? Okay, jadi macam itu kat sekolah. Kat sekolah lepas makan kita cuci tangan sini. Buka puasa tu kan, kita cuci sendiri. Kan? At least tolong hantar dekat sinki kan. Itu paling kurang, paling simple. Kita boleh buat. Okay Ustaz, masa tak izinkan lagi. Okay, saya pula yang banyak cakap. Okay, right. Jadi ni dua lagi soalan yang terakhir. Okay, sebagai penutup kepada forum kita, nak menjadi kita ni Muslim yang sejati. 10 soalan lagi. Okay. Okay, macam ni lah. Muallim nak cadangan. Cadangan bagi yang kita tak sebut-sebut lagi kan. Apa amalan simple? Muallim nak 5 orang bagi amalan simple yang kita tak sebutkan lagi. Apa yang kita boleh buat? Awak dah tadi, bagilah peluang orang lain. Siapa lagi? 5 orang. Aina pun dah kan tadi. Bagi orang yang belum. Siapa yang belum? Iskandar, can you give me a simple good thing that you can do in Ramadan that we can get rewards from Allah SWT, get pahala. Okay, Raif, what is it? Solat what kind of solat? Solat tadi dah bagi juga. Solat apa? Sunat apa? Tarawih dah tadi. Tarawih sudah. Solat apa? Yang kita baru buat tadi apa? Baik. Solat duha. Dalam Ramadan boleh buat solat sunat duha. Tak payah suruh, buat sendiri. Mualimah saya solat ni kat rumah, di sekolah ni. Kita Ramadan pertama sampai ke-4 kita masih cuti kan. Jadi boleh buat solat duha kat rumah. Okay, thank you. Iskandar, you have one? What's the simple thing? Okay, too slow. Say salam. Okay, that one I already give. I was the one who is giving the salam. Give something else. Think first, okay. Memang belum Aish? Aish dah tadi kan? Aish dah tadi. Yang lain. Arisha, what you can do in Ramadan? Coming fasting month. Ada yang tak boleh cakap pasal itu. What you can do in Ramadan? Fasting. What you can do? Umar. Apa Umar? Tak tahu apa benda simple yang boleh buat. Cadanglah satu. Okay. Ni. Puasa 1 bulan tu amalan simple. amalan yang berat bagi orang munafik dan kafir kan. Tapi orang beriman insya-Allah ada. Come on. Siapa? Tak ada orang nak bagi amalan simple. Yang kalau dah awak bagi clue kat kawan. Awak bagi clue kat kawan supaya kawan dapat hadiah juga. Tolong kawan, cepat. Siapa nak cuba? Bagi amalan simple. Okay, Ocean. You already done. Sedekah. Sedekah. Simple lah sedekah. Datang sekolah, sedekah kat tabung. Kan macam pagi tadi, hari Jumaat, kita sedekah. Kan, sedekah subuh kan? Sedekah subuh. Bagus. Belum Awak belum lagi? Adin belum Adin belum? Cuba Adin, satu simple. Baca Al-Quran tadi Ustaz dah sebut. Benda lain. Zikir apa? Macam mana awak zikir? Yang kasar kita kat atas tu. Zikir apa? Astagfirullah. Okay. Aish dah kan? Aish awak bagi apa? Zikir lah bagi kat dia kan? Dia tolong Ali kan? Zikir astagfirullah. Ada orang astagfirullah tak ingat Allah? Astagfirullah. Kita ingat Allah dengan beristighfar. Lagi teruskan. Berapa orang dah? Okay, ada lagi. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan bagi hadiah. Dapat hadiah. Siapa lagi? Apa benda simple lagi? Okay. Anis. Apa benda baik yang awak rasa baik yang dapat buat dalam bulan Ramadan? Yang bulan biasa pun kita akan baik juga. Pihak tadi je. Apa? Tolong cuci kereta. Bagus. Kan? Simple. Tolong cuci kereta. Tapi niat kerana
Allah, tolong cuci kereta supaya ringan sikit. Ayah kan, kereta pun nampak bersih. Lagi? Okey, awak belum lagi ke? Firdan, awak belum kan? Firdan apa? Cuci botol. Okey, boleh. Tolong cuci botol. Botol kita sendiri kan? Motor? Sama lah macam tadi. Motosikal kan? Lagi apa? Cuci bilik. Kemas bilik. Apa? Kemas bilik. Okey, bagus. Kemas bilik. Kan? Kemas bilik sendiri. Bangun tidur. Jangan main tikam istimewa. Main ni letak ada sini kan. Kemas bilik. Siapa punya tu tadi? Kira siapa punya kemas bilik? Apa ni? Lupa nama. Belakang ada Bella, siapa nama? Ana tahun 1. Sorry Ana, Hani, Ana, Hani, Bella. Okay, right. Ana, okay, bagus lah kemas bilik. Okay, Firas, what's yours? Berapa dah? 14. Mengaji already just now. Hafazan, bagus. Hafazan Quran. Okay, awak tolong dia lah. Hafazan Quran. Kita banyak hafazan surah hafazan kita ni ada yang tak bergerak kan. Bila jumpa tiap-tiap minggu tak bergerak dia punya hafazan kan. Bulan Ramadan hafal banyak-banyak. Setiap kali kita usaha hafal, Allah bagi satu pahala untuk setiap huruf yang kita baca dan ingat ni kan. Allahu Akbar. Okay, dah cukup. Okay, kita teruskan Ustaz. Sorry Ustaz ada duduk. Okey, kita teruskan. Alright, jadi nak menjadi seorang Muslim yang kafah, Muslim yang menyeluruh, Muslim yang sejati. Kita katakan, kan? Selepas Ramadan, lepas habis Ramadan, adakah Ramadan yang kita buat jadi baik? Kan? Jadi bila Ramadan pergi, adakah kita berhenti jadi baik? Bagaimana nak kekalkan semangat kita nak rajin semayang, rajin buat benda sifat yang baik, jadi mengaji dan macam-macam yang kita buat dalam Ramadan ini, Ustaz. Okey. Biasanya lepas kita habis daripada puasa, kita pergi masjid lagi ke, atau kita Ramadan je pergi masjid, ataupun Ramadan je kita solat, Ramadan je kita baca Quran. Sebab kalau bulan Ramadan ada tadarus, kalau khatam dapat duit raya, luar Ramadan tak dapat. Jadi apa kita nak buat supaya kita istiqamah? Apa kita nak buat? Okey, semua tengok ustaz. Duduk tegak. Siapa yang tak tengok ustaz, ustaz panggil dia naik atas ni. Dia bercakap. Okey. Boleh fokus? Boleh ke tak? Okey. Kalau habis bulan puasa, kita nak buat apa supaya kita istiqamah? Pertama sekali kita kena cari kawan-kawan yang baik. Kita kena duduk dengan orang-orang yang baik. Sebab apa? Kawan-kawan yang baik inilah yang akan tolong selalu ingatkan kita. Bila kita nak buat jahat, dia akan cakap tak boleh. Bila kita tak buat kerja sekolah, dia cakap tak boleh, kena buat juga. Kita tinggal solat, dia akan suruh kita solat. Kita tak mengaji, dia suruh kita mengaji. Kena cari kawan-kawan yang baik. Yang kedua, mari. Apa soalan ni? Apa? Jangan marah. Kalau marah tanda sayang. Kalau marah tak ada saya. Betul. Kalau marah kawan, kalau kawan tu buat kita, kawan tu buat jahat, kita tegur dia, kita marah dia, tanda kita sayang kawan kita. Kemudian kita kena doa dengan Allah supaya Allah jadikan kita orang yang istiqamah. Kena doa. Minta ya Allah, jadikanlah saya anak yang baik, jadikanlah saya pelajar yang baik, jadikanlah saya anak yang dengar cakap mak bapak, anak yang tak tinggal solat.
kena doa minta dengan Allah. Ada dua benda tadi. Pertama, kena kawan dengan orang yang baik. Yang kedua, kena doa minta dengan Allah. Okey? Dah. Dapat dengar tak tadi? Dua tips macam mana nak kekal istiqamah. Nak bagi ke siapa ni ya? Boleh tunjuk Ahmad dulu. Ahmad, macam mana nak kekal istiqamah supaya baik terus lepas Ramadan? Apa Ustaz kata yang pertama tadi? Raif tolong. Apa yang pertama tadi? Cepat. Yang pertama apa? Tak dapat? Bagi ni lah, bagi siapa lagi yang ni? Ahmad tak dapat respon. Ni fitrah pertama. Apa tadi? Ustaz. Kalau nak kekal istiqamah, kita nak jadi baik kan dalam bulan Ramadan, okey. Cari kawan yang baik. Siapa nama ni tadi? Sofia. Sofia. Jadi kawan yang baik. Kita kena kawan yang baik. Kawan yang tak baik tu kita tegur, kita jauh sikit kan. Jauh sikit kawan yang tak baik. Yang kedua, bela dah tadi bela, bagi peluang orang lain. Tolong kawan. Hana pun dah tadi. Hana ni yang belakang belum. Afia. Siapa? Awak bagilah kat dia. Apa yang satu lagi? Satu lagi nak istiqamah apa? Mana? Siapa nak cuba? Tak nak hadiah ke? Ada hadiah ni. Raif you already. Bagi orang lain. Bagi orang Asul belum? Apa satu lagi? Nak istiqamah. Nak istiqamah sampai ni. Nak istiqamah sampai lepas Ramadan. Macam mana? Satu tadi, kawan yang baik. Tengok, ni tak dengar ni. Iban tak dengar. Firas. Doa. Alhamdulillah. Firas doa. Minta kepada Allah SWT. Dah jawab? Kenapa tak bagi kat orang lain? Allah. Okay. Doa kepada Allah kan? Doa minta apa Zul? Kita bagi kat Zul. Doa minta apa? Doa semoga terus baik, terus dapat baca Quran, terus dapat ni kan. Boleh ya Zul? Zul kena dengar tau. Yang kata bagi suruh ke depan ke apa ni, kita dengar arahan cikgu-cikgu. Doa kepada Allah, bagi kekuatan, tak takut untuk ke depan. Boleh ya? Kawan-kawan kita je pun dalam kelas. InsyaAllah. Tu ada Hani apa Hani? Hani ulang balik yang dua tadi. Apa benda? Nak istiqamah, nak baik, nak terus baik lepas Ramadan. Sebut apa? Hani, dia jawab apa? Bella tolong ulang jawapannya. Kena? Iskandar, ya. Kawan baik. Cari kawan baik and doa. Okay, very good. Okay, very good. Iskandar, dia dapat ulang dua. Alright. Okay, tolong ingat berapa orang dah tinggal? 3 orang lagi. 2 orang lagi. Hani ulang sekali Hani. Tadi dah jawab depan. Bella. Hani, apa jawapan awak? Nak terus baik kena kawan dengan orang baik. Lepas tu satu lagi kena apa? Tengok tak dengar baru je ulang dari depan. Kena doa. Ni ingat Hani ingat Okay, bagi dengan Hani je lah. Satu lagi. Okay, last sebelum kita bagi Ustaz menutup dengan pesanan emas beliau. Mualim nak tanya satu soalan. Siapa ingat yang paling awal tadi? Apa maksud saum siam? Apa maksud saum siam? Yang belum. Ariana. Puasa. Okey, bagus. Alhamdulillah. Jadi kita sepatutnya kita belajar kenal puasa Ramadan. Hadiah paling besar orang nak bagi kat kita kan. Setahun sekali. Setahun hanya sekali
sekali, bukannya raya je Ramadan pun setahun hanya sekali. Jadi insyaAllah Ustaz sebagai penutup kepada forum kita, apakah pesanan-pesanan emas yang nak disampaikan kepada anak-anak kita? Moga-moga kita mendapat keberkatan Ramadan pada tahun ini. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah. Ini tak banyak pesanan, cumanya adik-adik pelajar yang dirahmati Allah, bulan puasa bukan sekadar diwajibkan kepada kita untuk berpuasa, tapi bulan puasa Allah jadikan untuk kita mengumpul sebanyak mana pahala yang mampu kita kumpul dan sebanyak mana ibadah yang mampu kita lakukan. Tak banyak pesanan, cumanya banyakkan bacaan Al-Quran sepanjang bulan puasa. Yang dah pandai baca banyak cuba khatamkan, yang tak pandai baca cuba belajar, yang tak belum belajar mulalah belajar dengan Al-Quran. Kemudian jaga solat 5 waktu, sebab solat 5 waktu ni kunci kejayaan untuk semua orang. Kalau dia pelajar, kunci kejayaan seorang pelajar itu adalah dengan menjaga solat 5 waktu. Kalau dia guru, kunci kejayaan seorang guru itu adalah bila dia menjaga solat 5 waktu. Jadi itu sahaja dua pesanan yang sangat ringkas, sempit. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dan kita dapat amalkan. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kebajikan kita sepanjang bulan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah SWT kerana selesai forum Ihya Ramadan kita di Abang Ramadan. Dan saya nak ingatkan semua, Ramadan bulan perubahan, bukan sekadar kebiasaan. Jadi saya harapkan anak-anak Alamin, maksud yang bercakap dan kita para guru, kita ada perubahan dalam diri kita dalam Ramadan yang akan datang, kan? Sepatutnya soleh wa muslih, kita baik dan membaikkan, mengajak orang kepada kebaikan, kan? Jadi insyaAllah itu saja sekadar forum kita pada pagi ini. Sekali lagi daripada pihak sekolah kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana memenuhi jemputan kami. Minta maaf. Eyes on me. Wonderful. Tahun 1 balik. Ni mualim semua satu-satu ni. Balik. Balik Fatih. Tengok depan. Tengok depan. Kita nak habis ni, InsyaAllah. Alright. Jadi itu saja. Daripada itu kita tangguh dengan tasbih farah surah doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada penceramah kita dan juga guru besar kita atas ceramah Ihya Ramadan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, seterusnya majlis menjemput PK Tarbiyah Mu'alimah Nazira dan guru besar Sri Al-Amin Mary Mu'alim Syariman untuk menyampaikan sedikit cedera hati dan juga sedikit penghargaan kepada penceramah jemputan kita pada hari ini. Dengan itu, majlis mempersilakan. Okey, tepuk semua. Terima kasih diucapkan kepada Mu'alim Syariman dan Mu'alimah Nazira. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mengakhiri majlis, marilah kita bersama-sama berdoa agar Ramadan pada kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Dengan itu, maka berakhirlah sudah program Ihya Ramadan kita pada hari ini. Okey, saya nak bagi tahu selepas ini awak ada aktiviti di dalam kelas. Okey, tahun 1, 2 dan 3 ada aktiviti masing-masing. Tahun 4, 5, 6 ada aktiviti masing-masing. Okey. 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 Awak boleh rehat awal hari ini. Pukul sekarang jam menunjukkan 9.15.
awak akan berakhir rehat pada pukul 9.30. So awak boleh rehat awal di kelas masing-masing. Tahun 1 bangun. Okey, boleh. Okey, saya nak awak guna tangga belakang. Ambil barang-barang awak, botol air awak, balik ke kelas, boleh rehat. Tahun 1. Okey, boleh start. Rayana, go to class. Tahun 2, bangun, ambil alat tulis awak, boleh rehat. Tahun 3 dan seterusnya. Okey, pengawas boleh tolong kemaskan dewan, susun kerusi. Ya, terima kasih.
So kita 10 penutupan. Kita bagi hadiah. Okey. Ui.